Hai, Assalamualaikum semua. Okey, pagi ni aku akan bergerak daripada Kuantan ke Sungai Siput, kampung aku sendiri. Perjalanan mengambil masa lebih kurang mungkin 7 atau 8 jam begitulah. Itulah yang aku ramalkan. Okey, perjalanan aku ni aku menaiki sebuah motosikal, motor kapcai. Ini dia motornya. Okey, aku akan naik motor ini. Mampukah motor ini bertahan? Boleh atau tak boleh, semuanya daripada ketentuan Allah. Okey, tanpa membuang masa, aku akan terus mulakan perjalanan. Jom. Sekarang ni aku berada dekat Lebuh Raya Karak. Jauh gila lah perjalanan. Letih lah. Penat untuk aku dah tak ada arah. Kita akan sambung balik perjalanan kita. Lagi tak berapa jam lagi nak sampai. Ada terowong. Alamak, 2 kali pusing dah jalan ni. Tak jumpa lagi. Aku terpaksa buka map. Alah. Aduh. Penat lah. Aku ingat aku nak pasang earphone lah, bagi tak boring. Padahal aku tengah letih ni, tengah penat ni. Aku nak tidur. Aku dah ngantuk lah ni. Apakan daya, perjalanan jauh lagi. So apa kita boleh buat, teruskan perjalanan. Apa-apa pun kita pasang earphone dulu. Alamak, dah hilang lah earphone aku. Kalau aku letak sini earphone aku. Alai, ke mana ni? Jom gerak. Bantuin aku cuy. Minyak aku dah habis coy.
Tapi nggak apa-apa, minyak aku habisnya di sini. Tada, jom kita pergi isi minyak. Kita isi minyak sebanyak RM15. Kita isi minyak hijau. Okay, aku cadang aku nak tidur. Aku terlalu letih sangat. Masa aku tengah menunggang tadi pun, aku rasa macam aku nak macam ni je. Aku nak rebah. So, sekarang ni aku ada dekat BHP Sungai Bikam. Jadi aku nak lena sekejap. Tak gitu. Hujan guys. Guys, hujan lebat guys. Nak tengok hujan lebat. Tu dia. Nampak tu, hujan lebat. Selebat-lebatnya. Macam mana aku nak ride ni? Ini basah kuyup ni. Ini semua ketentuan Allah. Allah yang hantar aku dekat sini, bukan ketentuan aku. Hujan dah berhenti. So apa lagi? Jom kita start kita punya perjalanan. Jom. Cok. Tengok tu Ipoh. Nampak Ipoh tu. Woi, aku dah sampai. Tengok tu. Cantik kan? Depan aku ni rumahan Cina, Kampung Sungai Buloh. Tu Gunung Kemunting. Oh, cantik baik. Bawah tu ada laluan kereta api. Dekat bawah ni ada laluan kereta api. So, apa lagi? Jom kita balik. Okay, inilah dia budak-budak Tafiz. Aku sangat merindui budak-budak Tafiz. Dah 2 tahun tak jumpa dia. Syok. Lama dah tak masuk YouTube kan? Oh, dah lama. Masih ingat lagi tak YouTube kita dulu? Dah masih ingat. Inilah dia guys, budak-budak Tafiz. Aku sangat merindui lah dia orang. Aku balik kampung pun bukan sebab budak Tafiz kot. Sebab kebetulan budak Tafiz ada. Apa salahnya kita buat konten dengan budak-budak Tafiz. Alright guys, sekarang ni aku pun dah sampai dah dekat kampung halaman aku. Dan aku berasa happy malam ni kerana aku dah berjaya dah menghabiskan perjalanan aku sebanyak 7 jam setengah lah, kurang lebih begitu. Sebenarnya aku agak letih juga. Tadi kalau dipikirkan aku memang nak tidur pun, memandangkan aku datang masjid ada budak-budak Tafiz. Jadi aku terpaksalah menyantuni mereka semua, buat kali terakhir untuk mereka. Sebab mereka akan pulang ke kampung halaman pada hari yang seterusnya. Jadi untuk malam ini apa yang aku perlu buat mungkin aku akan buat vlog dengan budak-budak Tafiz. Aku akan iktikaf ataupun tidur dengan mereka sekali. Ya Allah geng, aku tak tahulah nak cakap macam mana geng. Sebab masa tadi aku bertolak tadi daripada Kuantan tadi sekitar 8.25 lah Tayar Golek. Kemudian aku menuju ke stesen minyak Petronas Kuantan juga, hampir ke Gambang. Tapi tak masuk Gambang lagi. Aku kena get ready lah apa-apa kemungkinan yang berlaku kat depan. So aku isi minyak dulu dalam botol mineral 1.5 tu. Dan aku penuhkan sedikit minyak lagi dalam aku punya tangki minyak tu. Kemudian selesai isi minyak, aku gerak ke bunyi meriam. Selesai isi minyak, aku pun gerak lah masuk highway. Lepas tu jumpa Maran, jumpa Cenoh, jumpa Temeloh, jumpa Mentakap. Lepas tu sampai ke satu highway ni, minyak aku nak habis lah. Aku tak adalah rasa takut pun, sebab aku ada standby satu minyak lagi, botol 1.5 tu kan. Dan aku nampak satu stesen minyak ni kat Bentong. Tanpa buang masa, aku masuk dekat stesen minyak tu, penuhkan minyak.
motor aku yang tak ada tu. Selesai isi minyak, aku gerak daripada Bentong ke Temerloh, Cenor, Mentakap, semualah. Bera, Kuala Lipis dan sampai ke, tak silap aku, KL. Bila aku sampai KL, korang nak tahu tak apa yang berlaku? Aku dekat 3 kali tau. Aku pusing KL tu. Aku nak cari Ipoh. 3 kali aku pusing dekat tempat sama. Aku rasa macam Allah, ya Allah, janganlah uji aku, ya Allah. Dah lah bulan puasa, tengah panas lagi tu. Dan aku terduduk dekat satu pokok. Lalu aku ambil aku punya handphone lagi satu. Aku buka lah map, peta. Aku check peta kan. Kenapalah aku asyik pusing dekat tempat yang sama? Tolonglah, aku nak balik cepat ni. Bila aku check peta, Alhamdulillah, Allah mudahkan aku. Aku jumpa jalan untuk balik. Dan peta tu bawa aku ke jalan yang lurus lah, Ihdinash Shiratal Mustaqim. Kemudian aku masuk ke lorong aku semula. Aku masuk highway. Bila aku masuk highway, satu benda ni yang tak boleh tipu. Badan aku dah terlalu letih. Aku cakap, kalau aku tak teruskan perjalanan ni, aku rasa malam ni aku tak tarawih. Jadi kuatkan semangat, aku habiskan aku punya motor tu. Betul sampai dekat BHP Bido. Mati dekat depan stesen minyak. Dan bila mati je motor aku isi minyak RM15 warna hijau RON 97. Lepas tu kat situ kan ada surau kan. Aku parking motor, aku tidur dekat surau sebab aku dah letih. Lepas aku tidur dekat surau tu, kemudian aku pun gerak semula perjalanan aku. Kurang lebih 5 minit macam tu, sampailah ke tempat kampung aku. Dan masuk kampung aku semua, Alhamdulillah, bersyukur sampai juga kat rumah. Dan mandi-mandi aku salam mak aku. Aku cakap kat mak aku, mak, nak pergi berbuka dekat masjid. Dan jumpalah budak-budak tahfiz ni. Ada yang muka-muka baru, ada yang orang lama. Tapi yang aku tengok senior semua dah tak ada lah. Cuma yang budak baru je banyak. Ingat malam ni aku nak kontenkan depa lah dalam vlog ni. Macam mana? Apa pendapat korang? Okay gengs, malam ni aku ada satu projek tau. Korang nak tahu tak projek apa yang aku nak buat malam ni? Mesti korang nak tahu kan? Nak tahu projek apa? Okay, 1, 2, 3. Okay geng, mari geng. Mari. Okay, Malam ni aku akan buat projek macam biasalah kan. Mukbang Maggi beramai-ramai. Macam projek tahun lepas lah. Tahun lepas yang aku selalu buat. Jadi aku akan bawa budak-budak ni pergi beli Maggi sebanyak berapa paket yang aku boleh beli. Dan ada orang belanja aku. Dialah yang belanja. Okay, sekarang duit kita dah ada. Mari kita gerak aje. Jom. Okay, aku akan pergi dengan Aziz. Kita beli Maggi dulu ke kita ambil wafer dulu? Ambil wafer lah, senang sekali jalan. Ambil wafer dulu. Bila aku nampak budak-budak ni, hilang letih aku. Tak tidur lagi ni. Geng, kan tadi aku ada buat budak kan. Budak tadi, ustaz tadi lalu kantoi. So, budak tu aku hantar balik kat masjid. Jadi aku beli sorang-sorang. Geng, aku dah beli dah Maggi. Ini Maggi dia. Kita akan hantar Maggi ni dekat budak-budak. Sekarang kita mula projek untuk memasak Maggi ni dengan ni, kadar, Rafiul kadar. Dia pakar buat-buat masak Maggi. Jadi kami nak rendam dulu Maggi. Kita orang pun tak ada kuali apa nak guna. Kami guna ni lah, tempat tok lauk tu. Sekarang ni kami dah rendam sikit. Cuma tak cukup tempat. Kami nak adjust sikit, tambah air panas. Dia ada adjust lah, dia padu ni. Sini barang-barang semua dah siap-siap sini lah. Dan nak tunggu dia siap, bancuh. Dah lama kat kampung. Koyak-koyak tak ni. Sampah semua tak ni. Ayam ni. Kita bersama Fajar Tafiz. Dia kelaparan. Weh, Maggi nak siap dah. Tapi aku dah ngantuk lah ni. Bila dah siap, kita tiba-tiba rasa segar pula. Tengok Maggi dah siap. Cuma tinggal sedikit sahaja lagi untuk kita letak perencah. Ajmal bangun. Alamak. Sebab tadi kami singkirkan nama dia. Sebab dia dah tidur. Malas lah gerak kan. Tapi tiba-tiba dia ada pula. Alamak. Macam mana ni? Nak ajak ke tak nak? Apalah. Untuk malam ni je. Esok tak ada dah.
pastikan dia orang habis. Kencang macam mana? Ada banyak lagi ke? Ada ya. Inilah. Okay guys, Maggi kita dah siap dah sepenuhnya. Jadi kita ada 2 grup untuk kita makan. Satu grup A dan ini grup B. Dalam video ni kita tak ada buat langsung perlumbaan siapa yang cepat atau lambat. Contohlah aku nak buat perlumbaan, apa yang habis, grup mana yang habis cepat, aku akan bagi RM100 tunai. Tapi minta maaf, aku tak ada buat peraduan pun malam ni. Jadi kita sekadar enjoy je, kita makan je. 3, 2, 1. Makan bang. Hah? Makan. Makan. Ini budak ni dah tidur dah tadi. Tapi sebab kan ada Maggi dia tak tidur, dia bangun. Besar dah dia. Kalau korang nak tengok dia kecil dulu, pergilah tengok video 2 tahun lepas. Ni budak ni bersama, dah besar, dah form 2 dah. Siapa lagi budak lama kat sini? Dan ini ini budak lama ni. Handsome macam Korea muka dia. Nanti aku tunjuk muka dia yang dulu, ada dekat video lama. Macam mana rasa dia? Pedas tak? Pedas. Boleh tahan lah. Boleh. Makan. Makan je. Asalkan ada konten dah. Kalau tak habis Maggi ni bagi kat sini. Mesti boleh habis punya lah. Ajmal okey Ajmal? Alhamdulillah. Okey. Comel Ajmal. Tengok muka kepedasan. Inilah dia menu sahur kita. Besok dia orang tak bangun sahur dah. Makan ni terus. Habiskan. Tak makan. Lepas saya tak makan bang. Saya tidur. Tahun lepas. Tahun lepas. Memanglah. Sebab masa tu kau junior. Bang, sahaja ada. Serajos. Tak ada lah. Tak beli. Air masak ada lah. Grup A dah habis. Grup B lambat sikit. Kenapa grup B lambat habis? Sebab ada budak-budak. Budak tak makan pedas. Nyau. Tengok licin. Tengok. Senang je. Beres. Muka kepedasan. Tak tahan. Ini pun sama. Peluh. Nampak kesiannya. Ya Allah. Comel lah. Ada hijau. Ini sebab ada budak kecil. So budak kecil tak akan pedas. Dia tahan. Tengok bibir tahu dah. Merah. Macam mana Ajmal, okey tak? Ni bagi siapa? Kalau tak boleh ni bagi kucing je. Tak tahulah dia boleh habis ke tak. Ni timi beli. Kamu Ajmal last. Habis dah. Beres. Okey, kita punya mukbang dah habis. Budak-budak ni kena kemas. Jangan biarkan macam tu. Marah orang masjid esok. Kita kemas, basuh semua. Okey, pagi ni baru selesai tahajud tadi. Sekarang waktu bersahur lah. Aku pun nak sahur juga. Tunggu giliran untuk depa ambil makanan. Handsome lah. Semalam tidur awal. Okey, sekarang ni aku akan ambil makanan. Orang pun sudah berkurang. Jom kita ambil makanan. Ada timun kat sini. Dan aku akan ambil ayam dekat situ. Okey, inilah dia makanan aku. Ayam 3 ketul dan timun. Boleh nampak ke? Nampak tak?
Okey lah, ini je lah lauk aku. Aku kau makan nasi pun. Tengok Mustaqim kat depan. Handsome budak ah. Guys, aku nak bagi tahu budak-budak Tafiz ni nak balik dah. Nak balik ke sekolah dia orang masing-masing. Jadi sebelum dia orang balik, dia orang tidur dulu. Macam budak ni. Sekolah ke tak hari ni? Hari tak ada Program. Ajmal. Inilah budak yang sebelum masuk asrama lagi. Sebelum masuk asrama lagi dah aku lepak dengan dia. Budak-budak Tafiz nak balik dah. Tu van dia orang sampai. Hati semua. Ni jalan kaki ke ni? Are you okay? Nanti balik dekat mana? Rumah kat mana nanti? Kampung Rasam. Rumah kat mana? Gaduh. Oh, Ganu, orang Ganu. Oh, ini alhamdulillah, ini muka-muka yang bakal menjadi khalifah satu hari nanti. Amin. InsyaAllah, amin. Ni tengok handphone ni. Weh, budak ni budak yang aku paling rindu lah nanti. Saya duduk sini kan? Ya, jangan risaulah. Kita akan jumpa dia insyaAllah kan. Weh, kenapa tak ada semalam? Ada ke? Main game. Tak guna betul lah. Ni nak kenal tak siapa budak ni? Dia ni, dia review tandas dulu. Betul tak? Ini tandas OKU, ni tandas Sabah. Orang kampung juga dia ni. Siapa lagi orang kampung sini? Minat mati lah. Nanti siapa-siapa boleh komen nak nombor dia. Jadi kualiti. Cari anak rotor lah tadi. Jadi ya, masuk. Kan? Ambil je anak rotor. Kami mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Abang dan Batin. Okay, jumpa lagi. Bye. Hati-hati balik semua. Bye. Orang kampung, jangan lupa tau, candak sotong.